الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk perkahwinan, menyatukan hati, menyempurnakan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua insan, bahkan ia adalah satu akad yang bersifat maknawi, iaitu kontrak yang mengikat pasangan dengan suatu amanah dan tanggungjawab yang besar. Melalui akad ini, wujudlah tanggungjawab dan hak yang wajib dipelihara bersama dengan memahami peranan suami sebagai pemimpin keluarga yang memberi nafkah, bimbingan dan perlindungan, manakala isteri pula sebagai pendamping yang taat, menjaga maruah diri dan keluarga serta melengkapi kekurangan yang ada. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak ke atas kamu, mata kamu mempunyai hak ke atas kamu, dan isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Riwayat Bukhari. Hadis ini memberi peringatan bahawa dalam membina rumah tangga, suami wajib menunaikan hak isterinya. Begitu juga syarak mewajibkan kepada isteri untuk menunaikan hak suaminya. Apabila hak-hak ini dipelihara, dengan izin Allah akan lahirlah keluarga yang sejahtera, berteraskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun andai ada kekurangan dalam menunaikan tanggungjawab baik suami maupun isteri, maka utamakanlah sikap ihsan, kesabaran, rasa syukur agar ikatan yang dibina tetap terpelihara dan mendapat keberkatan Allah di dunia dan di akhirat. Begitu juga untuk membawa perkahwinan ke jalan yang diredai Allah, kita perlukan lebih daripada sekadar rasa cinta. Cinta semata-mata tidak memadai. Kita perlukan ilmu untuk memahami batas syariat dan adab dalam mengurus rumah tangga. Kita perlukan prinsip untuk menunaikan komitmen dan amanah dalam memikul tanggungjawab. Kita perlukan nilai agama untuk memupuk sifat ihsan, kasih sayang, saling hormat menghormati dan bertolak ansur. Selain itu, semestinya kita perlukan kematangan mengurus jiwa dan emosi dalam menghadapi cabaran kehidupan berumah tangga yang datang silih berganti. Hadirin tetamu Allah yang dirahmati Allah, kerap kali kita dengar ungkapan sakinah, mawaddah, rahmah sebagai unsur penting dalam membina rumah tangga yang sejahtera.
Tapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ukapan tersebut? Sakinah sebenarnya membawa maksud ketenangan jiwa dan kedamaian hati yang lahir daripada interaksi suami isteri ketika menjalani kehidupan seharian. Mawaddah pula membawa maksud cinta yang tulus dan kasih sayang yang mendalam, bukan sekadar pada lafaz, tapi dizahirkan melalui pengorbanan, perhatian, kesetiaan terhadap pasangan kita. Manakala rahmah membawa makna sifat belas kasihan yang menuntut toleransi, kesabaran, saling memaafkan, mendahulukan pasangan dalam segala urusan. Apabila ketiga-tiga unsur ini menjadi terasnya, tuan-tuan, rumah tangga kita bukan saja menjadi tempat berlindung daripada gejolak nafsu syahwat, malah menjadi institusi pembinaan generasi saleh dan salihah. Anak-anak yang lahir daripada didikan penuh kasih sayang dan disiplin agama inilah yang bakal menjadi pemimpin masa depan dan membawa manfaat kepada ummah keseluruhan, sebagaimana sejarah telah membuktikan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur dengan keadilan dan sifat waraknya, lahir daripada didikan ibu bapa yang zuhud dan sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam tak pernah sesekali merendahkan martabat seorang isteri atau menganggap perkahwinan sebagai halangan dalam beribadah. Hal ini jelas berbeza dengan amalan para rahib di Eropah pada zaman pertengahan yang menolak perkahwinan daripada kehidupan mereka, seolah-olah perkahwinan bakal menjadi penghalang kepada kesucian hidup mereka. Islam sama sekali tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkahwin. Para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkahwin. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, sekiranya umurku hanya tinggal 10 hari, nescaya aku ingin berkahwin, kerana aku tidak suka bertemu Allah dalam keadaan membujang. Oleh itu, tuan-tuan, Islam sangat menggalakkan perkahwinan sebagai jalan menyempurnakan agama, dan pada masa yang sama melarang tabattul, iaitu menghindarkan diri daripada berkahwin hanya untuk mengasingkan diri dan menumpukan sepenuhnya pada ibadah semata-mata. Di sini perlu dijelaskan bahawa tidak wajar bagi seorang Muslim yang berkemampuan untuk menghindari perkahwinan dengan alasan ingin beribadah ataupun sibuk dengan urusan pekerjaan maupun urusan duniawi yang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kamu. Tapi aku berpuasa dan aku juga berbuka, aku salat dan aku juga tidur, dan aku berkahwin dengan wanita. Maka sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Riwayat Bukhari. Sidang muslimin, anak-anak muda yang dirahmati Allah, sebelum melangkah ke alam perkahwinan, persiapkanlah diri kalian dengan sebaik-baiknya. Persediaan itu bukan saja dari sudut fizikal, bahkan juga merangkumi kecerdasan akal fikiran, kewarasan dan kestabilan emosi serta kekuatan rohani. Begitu juga cabaran di zaman kini menuntut kita untuk mahir dalam mengurus keuangan, cekap dalam berkomunikasi, dan bijaksana dalam mengatur langkah kehidupan mengikut neraca Islam, kerana semua ini merupakan bekalan penting untuk membina sebuah rumah tangga yang sejahtera dan diberkati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru anak-anak muda seluruhnya agar bersiap sedia dalam hal ini.
hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai para pemuda, sesiapa antara kamu yang mampu, maka hendaklah dia berkahwin, kerana kahwin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi benteng baginya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Atas dasar itu, sebahagian ulama berpendapat bahawa perkahwinan adalah fardu ke atas seorang muslim yang berkemampuan dan tidak wajar ditinggalkan sebagaimana dia mampu melaksanakannya. Tidak sepatutnya seorang muslim menahan diri daripada berkahwin hanya kerana bimbang akan kesempitan hidup dan merasa berat dengan tanggungjawab yang bakal dipikul. Bahkan seorang muslim dituntut untuk berusaha dan berikhtiar mencari rezeki dengan penuh keyakinan bahawa Allah telah menjanjikan keluasan rezeki bagi mereka yang berkeluarga. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, dan kahwinilah orang yang masih bujang lelaki dan perempuan antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, kata Allah, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan kurniaannya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa keharmonian dalam rumah tangga tidak hanya bertunjangkan perasaan kasih semata-mata, tapi ia perlu kepada ilmu, penghayatan terhadap prinsip agama serta kematangan dalam mengurus kehidupan mengikut neraca agama. Dua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah telah menjanjikan rezeki bagi orang yang berkahwin demi menjaga kehormatan diri. Tiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perkahwinan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi sebuah akad yang menuntut tanggungjawab, hak, kasih sayang dan ihsan. Ia adalah sunnah Rasulullah dalam menyempurnakan agama dan menjadi benteng daripada fitnah serta maksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menciptakan pasangannya, iaitu Hawa, daripada Adam. Lalu daripada kedua-duanya Allah mengembangbiakkan zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan, mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah aqidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah seperti jenayah membunuh, perbuatan buli serta menzalimi orang lain. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran, berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada kejahatan para musuh dan pengkhianat. Peliharalah kami daripada godaan syaitan dan tentera-tenteranya, serta bimbinglah kami untuk sentiasa mendekatkan diri kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.